Sebab itu hari ini, kenapa cuti sekolah baru-baru ni ramai datuk dengan nenek pergi umrah. Sekarang ini orang sudah jadi satu trend, cuti sekolah umrah. Bulan puasa 50 hari duduk Mekah. Menurut kajian saya, bukan semua pergi itu sebab nak ibadah. Ada yang pergi itu sebab malas tengok muka cucu. La ilaha illallah. Cucu macam Tarzan. Dia dengar cucu dia nak balik kampung cuti bulan 3, pengsan lagi. Habis. Sebab cucu sekarang bukan macam zaman kita jadi cucu. Budak-budak sekarang ni saya gelarkan mereka ni generasi cawat. Kita semua generasi bedung. Generasi cawat dan generasi bedung, dua generasi yang sangat berbeza. Generasi cawat maknanya generasi pampers. Budak membesar dengan pampers, kesannya la ilaha illallah. Tengok orang tua dulu cerita. Kita dulu kan masa kecil pakai bedung. Bedung ini paling dia menyebabkan kita jadi kurang bergerak. Paling kuat pun kepala saja. Badan diam. Budak sekarang pakai cawat, jadi kaki dia macam itu. Kesan dia terlampau tak duduk diam. Saya pernah tengok seorang mak pakaikan anak dia pampers sambil berlari. Siap pakai pampers. Apa kesan? Nampak. Tuan-tuan, kita dah duduk dalam majlis ini sejak pukul 9 tadi. Setengah jam 45 minit tuan-tuan duduk sini, mana ada bergerak-gerak? Ya, tengok orang ngaji diam, semua diam. Apa sebab? Generasi bedung. Kami penceramah kena bersedia lagi 10 tahun yang akan datang menengok forum ceramah generasi cawat. Kita jangan dia tak ada diam, kaki dia gitu. Ini beza pendidikan. Generasi cawat inilah yang kita sedang hadapi sekarang. Lepas tu mak bapak kalau di rumah dengar cucu nak balik, tak gembira dah macam dulu. Katalah minggu depan nak cuti sekolah, anak tolong telefon. Halo, ya, abah, minggu ni ada rumah? Ada, kenapa? Dia nak balik. Berapa orang? Semua dia pun gitu. Rumah kos rendah, nak balik 12 orang. Tidak roboh rumah dia tuan-tuan. Dulu nenek duduk kampung boleh lah, duduk Johor Bahru ni. Dah lah balik lama-lama. Sampai anak macam Tarzan berlari, dia boleh bergantung pada langsir rumah nenek dia. Wih, pung, betul lah. Mana-mana datuk yang tahu cucu nak balik memang kena buat operasi.